warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Daun hijau gugur ke bumi, hembusan bayu tenangkan rasa. Buku dibuka, ilmu dicari, kenali saya sebelum bermula. Nama diberi Nur Amni Afina binti Muhammad Afendi dan berusia 11 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Manung yang terletak di Kuala Kangsar, Perak. Kod sekolah saya ialah ABA 4023. Saya amat suka membaca buku cerita pada masa lapang. Di sini saya berbesar hati untuk berkongsi cerita tentang novel yang pernah saya baca yang berjudul Misi Emas Ratu Pecut. Novel ini hasil penulisan Syamsiah On. Ini amat menarik dan syarat dengan pengajaran yang boleh diambil sebagai tauladan. Siri Emas Ratu Pecut merupakan novel grafik terbitan anak Muslim yang sangat digemari oleh gadis remaja seperti saya. Cetakan pertama pada tahun 2011 dan cetakan kedua pada tahun 2012. Seterusnya, edisi kedua cetakan pertama pada tahun 2024. Novel ini mengandungi 127 halaman dan 9 isi kandungan. Ayo kita dalami kisah ini dengan lebih dekat lagi. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang gadis bernama Bibi dan adiknya Rin. Bibi seorang yang berbakat dan bercita-cita tinggi dalam acara larian. Namun tidak bernasib baik kerana mengalami kemalangan semasa kebakaran di rumahnya. Bibi mengalami lumpuh kaki dan perlu menggunakan kerusi roda. Cita-cita Bibi diteruskan oleh adiknya Rin. Bibi melatih adiknya setiap hari di padang sekolah dengan penuh semangat dan berharap agar adiknya mampu mencapai cita-cita untuknya. Walau bagaimanapun, dalam diam, sebenarnya Rin mempunyai minat dan cita-citanya tersendiri. Rin amat gemar melukis mangga, namun dia korbankan minatnya demi cita-cita kakaknya yang ingin melihat Rin masuk ke sekolah sukan yang berprestij. Pada suatu hari, Rin ingin menyertai pertandingan melukis mangga. Namun, pertandingan tersebut diadakan pada hari yang sama dengan ujian kelayakan masuk ke sekolah sukan. Pada waktu pagi, Rin membuat keputusan untuk pergi ke pertandingan tersebut dan petangnya dia akan mengambil ujian kelayakan. Malangnya, apabila ingin bergerak ke ujian kelayakan, Rin mengalami kesesakan lalu lintas. Rin tiba lewat dan tersingkir dalam ujian tersebut. Bibi sangat kecewa dan marah. Mereka bergaduh besar dan akhirnya Rin meluahkan perasaan tentang minatnya untuk melukis. Ketika ini, Bibi terdiam dan tersedar. Akhirnya, Bibi akur dengan apa yang berlaku. Rin memberi semangat kepada kakaknya untuk cuba berjalan semula. Bibi meneruskan cita-citanya untuk menjadi pelari Paralimpik negara. Apa yang menjadikan novel ini begitu istimewa ialah pendekatan grafik dan visual yang berwarna-warni serta ekspresif. Ia bukan sahaja menarik minat pembaca muda, malah menjadikan emosi watak lebih mudah dihayati. Penulis berjaya menyampaikan mesej bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Bahasa yang digunakan dalam buku ini ringkas dan sesuai untuk golongan remaja. Gaya penulisan yang santai dan jalan cerita yang tersusun membuatkan buku ini mudah difahami dan seronok dibaca. Kisah ini mendidik pembaca tentang nilai-nilai murni seperti tidak berputus asa dan sokongan keluarga serta rakan-rakan. Sebagai kesimpulan, Misi Emas Ratu Pecut ialah sebuah novel grafik yang sangat sesuai untuk dijadikan bahan bacaan dalam kalangan remaja dan pelajar. Saya amat mengesyorkan buku ini untuk semua. Sekian sahaja bicara buku saya. Terima kasih atas perhatian semua.